back to our channel, My Family Vlog. Okay, hari ni kita nak ke mana anak-anak? Bangi Wonderland. Yes. Okay, hari ni kita akan ke waterpark pula. Dah banyak main sungai kan. So musim-musim hujan ni kita pergi waterpark dulu. Saja bawa Muhammad hari ni. Kita baru lepas makan tadi. Sekarang kita on the way Bangi Wonderland. Pagi menyapa dengan sinar mentari. Okay, kita dah sampai di Bangi Wonderland. Ramai ni beratur nak naik ni ramai dah. Boleh cuaca terus cantik lah hari ni. Bangi Wonderland. Kau berani naik tu? Mama tak mau. Siapa terseduh tu adik? Jom kita turun barang dulu. Kita mulai lagi, hari baru berseri. Anwar Family di sini, jom ikut sekali. Jalan-jalan jauh, tengok dunia luas. Setiap langkah kami penuh gelak dan puas. Dari camping tepi hutan ke bandar cari makan, kenangan kita simpan, jom bersama tanpa alasan. Anwar Family Vlog, mari ikut kami, enjoy tak berhenti. Travel camping, cari makan lagi. Setiap momen jadi memori. Anwar Family Vlog, senyum gelak penuh harmoni. Terima kasih karena di sini, jom jalan bersama kami. Yo, kita dah sampai dekat Bangi Wonderland. Kita bawa turun barang, pergi redeem tiket. Mama dah purchase online. Sekarang ni tunggu Papa. Papa pergi parking kereta. So, kita tunggu Papa datang lah. So, excited tak anak-anak? Muka tak excited pun nak Taris? Tengok sini lah. Macam mana perasaan? Seronok. Seronok? Tak sabar anak berendam. Okey, Muhammad, apa yang mana? Apa perasaan? Terus je. Terus je. Seronok tak dapat ikut? Seronok. Terima kasih. Sama-sama. Kita bawa Muhammad hari ni. Dia dah habis exam apa? PSRA. So kita bawa lah dia jalan-jalan. Result bila dapat? Minggu depan. Oh, minggu depan. Apa tu minggu depan, Bo? Betul tak? Tak dapat result lagi tak boleh. Tapi tak apalah, kita dah bagi dia award dulu awal-awal sebelum dapat result. Gagal boleh dapat berapa A? Saya harap dapat semua lah. Semua A. Berapa subjek? 6 subjek. So dia harap dapat semua A lah. Hari tu masa darjah 5 apa? 7A. Darjah 5 7A. So kita dah reward dia. Jadi kita reward lagi. Okay? Kat luar ni tak ramai sangat lah. Adalah yang tengah menunggu. Mungkin tunggu pasangan masing-masing parking kereta. Kat dalam tadi nampak macam dah ramai jugalah orang. Alhamdulillah buat masa ni cuaca cantik. Setelah seminggu hujan. Last week seminggu hujan. So sekarang ni cuaca cantik lah. Kita harap cuaca terus cantik lah sampai petang ke malam ke, sampai kita keluar daripada sini ni lah. Okay. Okay, kita tunggu Papa. Dia dah naik dah tadi. Lepas tu dia pergi toilet pula. So kita tunggu Papa. Padahal boleh je masuk. Kat dalam ada je toilet. Tapi dia tak. Dia nak pergi toilet dulu. So the boys pun pergi toilet. Dah. Okay. Kat sini kena check bag. Dia akan kita kena bagi bag untuk dia check.
pergi ambil loker. Kita kena tukar baju dulu baru ambil loker kan. Tukar baju dulu lah. Ini rental untuk apa tu? Loker. Ini rental untuk loker. Lampunya tak bawah. Alright, jom. Kita dah tukar baju. Toilet dah kencing. Teman-teman. So kita nak pergi. Careful. Okay, ada kedai jual ni. Pelampung sana. Korang mandi sini dia. Sebelum ambil pelampung pergi mandi sini lah. Kan ambil pelampung lah saya. Jom. Okay, kita pergi ke bahagian pirate dulu. Bahagian kids. Pakai je. Mari, mari kita terjun. Kan dah kata cuma tube je lah nanti. Kejap lagi sewa. Ini berapa? RM120 kalau nak sewa gondola. Gondola begini je. Actually kalau RM60-70 tu okey je. Tapi kalau RM120 tu macam mahal jugalah. Sebab dia tak ada apa pun. Gondola biasa je. Kan? Aircon pun tak ada. Right lah, jom kita tengok anak mandi. Parents boleh naik atas ke? Jom. Alasan bawa anak-anak mandi. Weh, pergilah mandi. Kejuk katanya. Jom pakai je. Kita mulai lagi hari baru berseri. Admar Family di sini, jom ikut sekali. Jalan-jalan jauh, tengok dunia luas. Setiap langkah kami penuh gelak dan puas. Dari camping tepi hutan ke bandar cari makan, kenangan kita simpan. Jom bersama tanpa alasan. Admar Family Club, mari ikut kami. Enjoy tak berhenti jauh. Camping, cari makan lagi. Setiap momen jadi memori. Admar Family Club, senyum, gelak penuh harmoni. Terima kasih kerana di sini. Jom jalan bersama kami. Kita mulai lagi hari baru berseri. Admar Family di sini, jom ikut sekali. Jalan-jalan jauh, tengok dunia luas. Setiap langkah kami penuh gelak dan puas. Dari camping tepi hutan ke bandar cari makan, kenangan kita simpan. Jom bersama tanpa alasan.
Ni nampak macam air dia sejuk je. Ha? Alamak. Oh, dilarang menggunakan macam GoPro. GoPro pun tak boleh katanya. Si sejuk kot. Wah. Jadi kawasan spa dia kat situ. Spa dia, semua tempat spa dia ada orang. Dalam lah, betul pakai adik tu. Berenang lah adik. Okey, ni spa. Okay, ni dalam gondola. Ada satu kipas, ada plug point, ada lampu kot. Tak ada lampu, ada kipas je. Jom kita pergi sewa tube. RM60 lah. Nak dua. Cash, credit, debit card, e-wallet. Saya baik e-wallet. Jom kita naik river. Lepas ni kita main ombak tu. Oh ya, dia dah buka air ya. Di sini tengah ombak. Ya, tengah ombak. Lepas naik river kita pergi ombak. Ha? Ha, yelah. Sekarang kau apa? Pagi menyapa dengan sinar mentari, langit biru awan menari, bergalas di bahu langkah pun ringan, jalan terbentang penuh harapan, angin sepoi temani rasa, degup hati makin terasa, jam berdetik tak sabar menunggu, saat indah kan bermulai itu. Di perjalanan menuju destinasi, pemandangan indah di kiri dan kanan hati, cuaca cantik, senyuman tak henti, hati gembira, jiwa bebas sekali, tak sabar nak bercuti. Oh, tak sabar lagi. Gunung dan laut silih berganti, cerita lama kita tinggalkan di sini, ketawa kecil dalam kendaraan, mimpi indah ikut berlayangan. Jika lelah singgah sebentar, nikmati detik yang berputar, kerana perjalanan ini lebih bermakna dari destinasi. Di perjalanan menuju destinasi, pemandangan indah di kiri dan kanan hati, cuaca cantik, senyuman tak henti, hati gembira, jiwa bebas sekali, tak sabar nak bercuti. Oh, tak sabar lagi. Bila akhirnya kita tiba, kenangan ini tetap bersama. Perjalanan ini kan selalu jadi lagu indah dalam hidupku. Di perjalanan menuju destinasi, pemandangan indah di kiri dan kanan hati, cuaca cantik, senyuman tak henti, hati gembira, jiwa bebas sekali,
dia RM13 set, nasi dengan air ataupun noodle dengan air. Dia RM13 je. RM13 dengan air. 9. Okay. Jadi okey lah harga dia reasonable. Tak mahal. Air boleh pilih. Ada drinking water, ada passion fruit, lemon, orange, grape, strawberry. Boleh pilih air. Okay. Oh, ada sos. Kita ambil. Yang berendam, lapar. Mari kita makan. Beri main kat sini. Lepas kita lepak dekat Pirate Bay. Jadi kita makan dekat Pirate Bay. Orang right, kita potong. Kita potong. Ada sudu tak dalam? Tak ada, dah habis dah. Saya ambil ngam-ngam yang tadi sudu. Banyak, cepat. Dah, garpu ada Isra. Kita stop makan dulu. Dia punya kita beli satu bihun, ada 2 nasi. Dia punya set dia RM13. Bihun dengan air. Air boleh pilih lah, ada air tin. Tapi kita orang ambil air ni je. Drinking water senang. Nanti masuk dalam beg je kalau nak jalan-jalan. Tak ada pun boleh pakai tangan je tu. Dia sini. Okay. Abang nak nasi tak? Abang nak. Mamat duduk sebelah kakak. Okey. Makan. Sekarang boleh pakai tangan turun. Air banyak kat ni. Jangan ikut. Jom kita jalan naik body slide. Yang colourful tu. Yang mana boleh naik, kita naik je lah bagi budak-budak ni merasa. Rasa Ataris ada yang tak boleh naik ni. Yang mana adik boleh? Oh ya? Dah sampai. Weh, ni kalau sewa sini panas kot. Jangan ambil yang kat sebelah sini. Menghadap matahari. Mana ambil pelampung ni? Ni pelampung ni korang bawa ni. Sekejap. Ini tak boleh. Ni naik dengan kakak. Itu adik boleh. Ni yang colourful, yang ni, yang Belah sana. okay, kita lepaskan anak-anak naik. Mama papa malas lah nak naik. So kita lepaskan dah 4 orang ni naik. Biar dia orang naik. Si kakak naik dengan Ataris, teman naik dengan Muhammad. Okay, jom kita tunggu dia orang kat sini. Ni dia orang having fun. Dia beratur. Asma dengan Muhammad. Agak laju juga tengok slide ni. Tapi dia ikut beban tu.
sana eh. Berani ke? Berani? Percayalah adik ni. Bagus lah. Right, Papa dengan Taris naik yang ini. The boys dengan kakak naik slide yang rainbow slide ni. Yang serentak lah. Alamak, serentak. Ya, serentak pula. Mama nak record dia orang tapi dah serentak pula dengan papa dengan adik. Okey, dia orang dulu. Woi, adik. Dah jatuh dah adik. Saya tak tahu lah nampak ke tidak sebenarnya. Best ke? Ada tu ah. Bukan cuma tu. Laju eh? Dalam mahal ni. Boleh? Jom, laju kan? Kita mulai lagi, hari baru berseri. Anwar Family di sini, jom ikut sekali. Jalan-jalan jauh, tengok dunia luas. Setiap langkah kami penuh gelak dan puas. Dari camping tepi hutan, ke bandar cari makan. Kenangan kita simpan, jom bersama tanpa alasan. Anwar Family Vlog, mari ikut kami, jangan berhenti. Travel camping, cari makan lagi. Setiap momen jadi memori. Anwar Family Vlog, senyum gelap penuh harmoni. Terima kasih kerana di sini. Jom jalan bersama kami. Ada budak-budak ni nak letak. Right, bagi Wonderland. Dah penat cakap lagi semua tu dah penat ah. Jalan jom. Okay, kita dah settle dah mandi-manda di Bangi Wonderland. Overall okay lah, not bad lah. Tempat dia walaupun kecil tapi berbaloi lah kan. Dia tiket dia lebih kurang dalam RM40 lebih kurang lah, RM40 lebih. RM40. Tadi kita beli yang untuk 2 orang tu pun RM78 lah. Lebih kurang lah macam tu lah. Tak sampai RM40 lah, RM37 something macam tu untuk per person kan. So okay lah, worth it lah. So banyak slide boleh naik. Lepas tu makan kat dalam tu pun
murah lah considernya sebab RM13 je. Apa dia punya set meal dia tu RM13 makan dengan air. Kira portion dia pun banyak, rasa dia pun okey. Jadi macam murah lah sebenarnya. Jadi okey lah, boleh repeat lagi lah. Okay, dah that's it untuk hari ni. Kita jumpa lagi dalam next video. Okay, bye bye. Assalamualaikum.